Assalamualaikum dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Bertemu kembali kita di dalam Bicara Ukur di bawah seksyen Geodetik, bahagian ukur dan pemetaan. Saya Muhammad Azlan bin Tarmiti, penolong ketua program bahagian ukur dan pemetaan unit astronomi seksyen Geodetik. Baik, kita pada hari ini kami akan membawa tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama melihat dan juga untuk menyaksikan berkaitan dengan aktiviti yang kami lakukan di Balai Cerap Tan Sri Harusani. Mari tuan-tuan. Baik, inilah dia Balai Cerap Tan Sri Harusani. Okey, di Balai Cerap inilah kami melakukan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan unit astronomi, terutamanya berkaitan dengan cerapan matahari dan juga cerapan objek pada waktu malam. Baik, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, di sini terdapat beberapa bahagian yang ditempatkanlah bagi tujuan-tujuan kerja-kerja cerapan dilakukan. Untuk menyaksikan bahagian-bahagian tersebut, marilah kita ke atas untuk lihat apakah bahagian-bahagian tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita berada di bahagian yang pertama, iaitu bahagian untuk aktiviti cerapan matahari. Baik, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat ya, di bahagian belakang saya ni, di sebelah sana kami ada Celestron 14 inci dan yang ini Sharpstar 6 inci. Okey, ini adalah alat ataupun teleskop yang kami gunakan bagi tujuan cerapan matahari. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, di bahagian ini kami kenalinya sebagai roll of roof ataupun RORO. Saya ulang lagi sekali ya, roll of roof, RORO. Kenapa? Sebab kalau tuan-tuan boleh lihat di bahagian atap ya, bahagian atap ni dia adalah bahagian atap yang boleh ditutup dan juga dibuka. Macam sekarang ni kami ingin melakukan aktiviti cerapan matahari, maka kami akan buka dah. Okey, bagaimana dari segi aktiviti dan juga kerja-kerja yang kami lakukan di sini? Baik, sama-sama kita saksikan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita boleh lihat ya, kita punya operator. Ini adalah Encik Abdul lah, iaitu penyelaras di bawah unit astronomi. Okey, kita perkenalkan dulu kita punya penyelaras Encik Abdul. Okey, Encik Abdul boleh perkenalkan diri? Okey, terima kasih Encik Azlan. Ya, saya Muhammad Abdul. Abdul Pejalan ni penyelaras program ukur geodetik. Saya bertugas di Balai Cerap Tan Sri Harusani sebagai pencerap lah. Jadi bagaimana tuan-tuan dapat lihat sekarang ni, kita berada di dalam RORO, Roll of Roof Observatory. Ya, ini Encik Azlan nak tahu apa sebenarnya? Okey, memandangkan kita dah berada di RORO dan sekarang ni pun Cik Abdul pun sedang buat cerapan Ya, cerapan matahari. Okey, kita kalau nak buat cerapan ni Cik Abdul kan, biasanya pada waktu ataupun jam berapa yang sesuai? Kalau di sini lah, dia untuk cerapan matahari ni kita lebih nak lihat pada sunspot lah ya, untuk merakam sunspot dan lihat. Tapi yang pertama sekali kita tengok cuaca lah. Macam hari ni cuaca macam cantik lah tapi kalau tuan-tuan tengok betul-betul lah, kalau tengok betul-betul sebenarnya ada awan sikit lah. Jadi dia sebenarnya nampak cantik, tapi ni bukan sebenar-benarnya betul-betul cantik. Dia dalam 90% macam tu lah. Dia belum betul-betul cantik lagi lah. Jadi setelah kita tengok cuaca cantik tu, kita boleh buka lah ya. Ini ada punya bumbung kan. Bumbung ni boleh buka dulu lah Kau boleh tengok kat atas, macam dia buka tu. Tapi untuk cerapan matahari kita buka sikit lah, yang mana perlu je lah Okey, lepas kita buka bumbung tu, kita tengok cuaca dah okey, kan kita boleh buka sistem dah mana tuan-tuan boleh tengok sini lah. Teleskop kita gunakan Sharpstar dan biji lah Yang ni the best lah, yang ada kita ni situ ni untuk cerapan matahari lah. Dan dilengkap dengan Mylar filter atas ni dan dia ada CCD kamera. Kita menggunakan CCD kamera lah ya. Jadi Cik Abdul,
peralatan ataupun komponen-komponen ni memang kita dah sedia pasang ataupun masa nak buat cerapan baru kita pasang? Memang dah sedia pasang. Dah sedia pasang. Ini memang khas untuk matahari lah. Okey. Kalau kita guna untuk cerapan malam, boleh juga. Cuma buka filter atas lah. Filter atas lah. Filter boiler atas kita buka. Okey. Jadi filter ni hanya digunakan untuk cerapan matahari saja ataupun pada waktu malam juga? Waktu malam pun boleh. Malam juga boleh? Malam pun boleh. Okey. Jadi ni ada fungsi sebenarnya penutup ni untuk menghalang panas kita punya kamera lah. Oh. Nampak macam simple, nampak macam tak ada apa. Ni okey ni. Okay, di sini ada dia punya autofocus lah. Ni. Kita fokus secara motoring lah. Motoring. Jadi okey. Maksudnya komponen yang pertama dan yang kedua ini adalah komponen yang membantu supaya data ataupun image dipaparkan di dalam PC. Yes, betul. Apakah alat ni boleh digunakan secara manual? Maksud saya kita menggunakan kita punya net eye di bahagian ni lah. Boleh. Eyepiece ni. Kita akan tukar lah. Kita akan tukar eyepiece dengan diagonal lah. Okey. Boleh juga. Maksudnya bukanlah peralatan ataupun teleskop ni semata-mata boleh digunakan untuk dipaparkan di dalam PC, tetapi dia juga boleh digunakan untuk cerapan secara manual. Betul, boleh. Okey, baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan kalau kita lihat ini adalah meja ataupun tempat tugasan selaku operator yang menjalankan kerja-kerja cerapan matahari. Okey, seperti Cik Abdul, apa yang Cik Abdul tengah buat sekarang ni sebenarnya sekarang ni kita sedang capture ataupun kita sedang membuat cerapan image matahari. Jadi situasi ataupun pelaksanaan kerja inilah keadaannya. Mari kita saksikan apa yang dipaparkan di dalam skrin. Jadi kalau tuan-tuan dapat lihat sekarang ni kita sedang melakukan cerapan matahari lah untuk melihat sunspot. Ni kita dapat lihat dalam format monokrom monokrom. Ni nampak kalau setengah orang dia nak display, dia nampak boring hitam putih, sebenarnya matahari tu ada putih lah. Kita boleh tengok dalam color lah. Macam ni. Okay, maksudnya dari segi color, selain daripada warna putih dan juga kalau saya tengok ni macam warna kuning kan Cik Abdul? Apakah warna selain daripada dua warna ni? Adakah ada warna lain? Tak ada. Dua ini saja. Warna ni pun sebenarnya untuk kita bagi cantik, nampak cantik lah kan, display dia, orang tengok dia menarik lah kan. Okey, betul. Tapi bila kita ambil data, kita ambil gambar hitam putih lah. Okey, betul. Monokrom. Okey, kalau saya tengok di sini okey, Cik Abdul dia seperti ada maklumat-maklumat ataupun setting-setting. Ya betul. Mungkin ada setting-setting yang perlulah yang mungkin Cik Abdul boleh kongsikan bersama dengan kita punya penonton. Bila kita nak merakam image matahari ni, yang penting kita tahu dia punya format lah. Format dia dalam RAW, kemudian dia punya resolution dia 5000 kali 5000 lah. Kemudian yang penting sekali dia punya exposure dengan gain lah. Yang ni kita kena pastikan dia betul-betul sesuai lah untuk penggambaran Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya Cik Abdul, apa yang kita nak fokus sebenarnya? Fokus ni kita keseluruhan matahari lah, full disk. Kita ambil dia full disk. Okey. Dan yang dia punya utama kita ambil dia sunspot lah. Sunspot di sini lah. Ya, sunspot sunspot di sini ni. Okey, sunspot ni kalau kita boleh lihat tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita boleh lihat lah pada paparan skrin ni, saya dapat saksikan di sini ada tumpukan-tumpukan hitam. Di sini ada satu dan di sini pun ada lagi. Tapi bahagian-bahagian lain pun ada. Okey, dari segi penjelasan sunspot kita akan terangkan kemudian lah Tapi di sini kita akan lihat dulu okey, dari segi keadaan matahari ni. Okey, kalau kita lihatlah tuan-tuan dan puan-puan kalau kita pernah lihat di dalam mana-mana medium, kita akan dapati bahawa seolah-olah matahari ni akan ada satu macam letupan ke ataupun flare solar flare.
Jadi kalau macam sekarang ni Cik Abdul, boleh kita tengok ke kalau kat sini? Yang ini kamera ni hanya untuk lihat sunspot lah. Sunspot saja. Kalau kita nak tengok yang dia punya flare tu, dia punya lompatan api tu, kita gunakan Coronado lah. Coronado. Kalau yang ni cara yang unit lama kita lah, Coronado. Ini untuk kita lihat dia punya solar flare lah. Oh, maknanya kata kalau sekarang ni, kalau saya nak lihat, saya boleh lihat guna eyepiece je lah di sini. Boleh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, inilah Coronado. Kalau kita nak lihat solar flare, kita boleh lihat di sini. Cuma sekarang ni untuk Coronado ni, kita tidak meletakkan apa-apa sistem yang menghubungkan daripada eyepiece kepada kita punya paparan di PC lah. Okey, sebenarnya kalau kita boleh lihat solar flare ni, dia sangat menarik lah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, selanjutnya, Cik Abdul, kalau misal kata keadaan cuaca dia tiba-tiba berubah, macam sekarang panas lah kan. Okey, tiba-tiba dia berubah kepada mendung, apakah kita masih lagi akan monitor ataupun kita masih lagi buat cerapan pada waktu tersebut, ataupun apabila mendung saja kita terus tutup ataupun cut? Jadi kalau cuaca tiba-tiba mendung, kita tengok keadaan mendung lah. Kalau mendung tu kita tengok berterusan atau agak teruk, biasanya kita akan off lah. Kalau mendung sikit-sikit, kita akan tunggu lah dalam 10-15 minit. Biasa dia akan okey balik. Macam tu. Okey, Cik Abdul, tadi kita dah bercerita secara asas tentang keseluruhan lah, ataupun aktiviti-aktiviti yang kita lakukan secara rutin. Okey, jadi mungkin penonton di luar sana dia nak tahu dari segi prosedur ataupun proses mula kerja kita di sini. Jadi mungkin Cik Abdul boleh berceritakan berkenaan dengan kita punya proses daripada awal sehinggalah kita dapat capture dan ke mana kita punya data tersebut akan kita kongsikan. Okey, silakan Cik Abdul. Mula-mula untuk kerja sarapan matahari ni, kita macam tadi lah, kita kena tengok cuaca lah. Cuaca dah okey, kita akan buka atap ni, kita mulakan kerja lah. Bila kita nak mula tu, kita kena pastikan sistem semua on dengan lancar lah. Jadi kita lihat sini, teleskop kita sedang tracking matahari lah. Kemudian kita pun punya software kita semua tengah berjalan lah. Jadi dalam serapan matahari ni, antara yang paling penting sekali kita kena lihat dia punya orientation lah. Sebab setiap teleskop ni dia tak sama, dia punya orientation dia, kedudukan kamera tu tak sama. Jadi kita kena tahulah di mana orientasi sebenar matahari tu kan. Jadi cara dia, kita akan offkan tracking matahari tu dan kita lihat dia punya perjalanan matahari tu di mana. Jadi sekarang saya offkan tracking dia. Okey, kita lihat dia. Jadi sekarang kita dah tahu di mana timur, di mana selatan. Cuma secara tepat dia, kita kena record dia. Kemudian saya akan tracking balik. Okay. Kita ambil separuh di bahagian timur dia. Kemudian kita akan capture satu gambar. Kita ambil satu gambar. Okay, kita offkan tracking dia. Okay. Yang ini kita ambil east lah, gambar east separuh. Dan kita akan tunggu matahari tu berada di tengah-tengah sensor. Proses ni mengambil masa dalam 3 hingga 4 minit lah sehingga habis. Jadi kita akan lihat lah matahari tu bergerak melintasi teleskop.
Okey, tuan-tuan dapat lihat dia semakin menghampiri kawasan tengah sensor kamera kita. Perlu saya cerita pada tuan-tuan, kita gunakan CCD kamera, bukannya DSLR, sebab CCD ni dia lebih besar dia punya sensor dia dan lebih berkeupayaan tinggi lah. Okey. Kita boleh hidupkan dia punya proses lah. Okey, nampak ni dah tengah-tengah. Kita akan snap satu gambar. Okey. Yang kita biarkan dia lagi. Biarkan dia sehingga menuju ke bahagian barat lah. Waktu ni memang waktu yang kritikal lah, sebab kita nak keseluruhan proses ni cuaca tu dalam keadaan baik lah. Sekiranya ada halangan awan, kita tak dapat image yang sebenar lah. Jadi kita terpaksa ulang proses ni semula. Ok, sekarang kita lihat matahari menghampiri setengah frame setengah frame. Nanti kita akan snap satu gambar. Okey, kita dah selesai dia punya penggambaran barat, tengah dan timur. Okey, itu proses akhir lah, proses akhir untuk pengimejan sunspot matahari lah, supaya kita dapat orientasi yang sebenar. Kemudian gambar ni kita akan record. Okey, ni contoh gambar lah yang kita dah ambil sebelum ni, ya. Gambar-gambar yang kita ambil sebelum kita buat orientasi punya penggambaran orientasi dia, kita ambil 50 keping lah. Kemudian gambar tu kita akan stacking, kita akan proses. Tapi gambar yang 3 gambar yang terbaik dari 50 keping tu, 3 gambar terbaik kita akan pilih. Kemudian satu keping gambar yang sudah di stacking, kemudian kita akan submit lah. Kita akan submit ke ONN lah. Jadi saya rasa itu je lah. Okey, itulah dia tadi penerangan dan juga penjelasan daripada Encik Abdul. Okey, kita sebenarnya sudah berada di bahagian yang terakhir di Bicara Ukur ini. Kepada Encik Abdul, saya mengucapkan ribuan terima kasihlah di atas kesudian, perkongsian dan juga penjelasan berkaitan dengan aktiviti cerapan matahari di TSHO khas di Roro. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, maka dengan ini berakhirlah kita punya bicara ukur berkaitan dengan aktiviti cerapan matahari yang dilakukan di Balai Cerap Tan Sri Harusani Kingston. Okey, seperti yang saya janjikan tadi, semasa di permulaan saya ada katakan bahawa terdapat 3 bahagian di TSHO ini.
iaitu okey, tadi kita berada di bahagian yang pertama iaitu roro. Okey, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat sekarang ini adalah dataran ataupun tempat cerapan terbuka. Yang mana di sini kita boleh lihat ada 3 pilar lah di sini. Yang kedua dan yang ketiga itu. Nampak kalau tuan-tuan boleh lihat seperti ada sphere kat atas tu. Itu adalah dome ataupun tempat cerapan yang menempatkan teleskop kami yang bersaiz 16 inci. Okey. Maka dengan ini saya Muhammad Azlan bin Tamiti, saya mengakhiri kami punya bicara ukur kali ini untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa untuk share, like, follow and subscribe kami punya bicara ukur di mana? Di media sosial kami, iaitu di Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Maka dengan itu saya sudahi kami punya bicara ukur pada kali ini dengan ucapan terima kasih. Semoga tuan-tuan dan puan-puan akan bertemu kembali pada bicara ukur yang seterusnya. Bye bye.